Saya Junhao. Hari ini saya akan pergi beberapa tempat untuk tengok rumah. Kalau awak nak cari rumah, sudah siap bersesuai, sudah cantik-cantik, mesti nak tengok video ini. Jom pergi tengok. Nah, kawan-kawan, kalau awak ada RM1,000, awak akan sewakan rumah atau beli rumah. Komen bagi saya tahu. Nah, rumah yang pertama saya nak rekomen punya dekat Taman Intan Crown. Rumah ini cover sekali teras. Ada 3 bilik tiga dengan 2 bilik air. Jom pergi tengok. Boleh tengok. Itu pintu sudah kukat baru punya. Dapur pun sudah siap ikut model. Ada awning. Jom masuk dalam. Harga rumah ini bawah RM220,000. Kalau nak tahu sendiri dapat buat pinjaman bank ke, boleh PM saya. Saya akan tolong kira. Kondisi rumah ini memang baik dengan cantik. Kalau nak lagi tahu banyak information, boleh PM saya atau komen Taman Intan. Nah, saya sudah sampai rumah yang kedua. Nah, komen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah ini dekat Taman Muhibah Crown. Jom pergi tengok. Rumah ini ialah enlok punya unit. Dapur sini sangat besar lah. Kalau nak parking 2 biji kereta, mesti tak ada masalah. Rumah ini dapat 3 bilik tidur dengan 2 bilik air. Kondisi rumah ini pun sangat cantik. Dapur lagi ada pakai betul lah. Kawan-kawan dan pompom boleh komen Taman Muhibah untuk tengok rumah dengan tahu harga. Nah, sekarang saya sudah sampai rumah yang ketiga. Saya nak komen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah ini adalah rumah flat punya. Dekat Taman Saudara, Kota Tinggi. Rumah flat ini boleh jalan kaki sampai ke gerai-gerai. Jom pergi tengok. Rumah ini dapat executive door. Tengok kondisi rumah ini sangat cantik. Kalau awak nak beli rumah ini tapi tak tahu nak sedia apa dokumen, boleh PM saya. Saya sudah sedia untuk membantu kawan-kawan saya. Kawan-kawan boleh PM atau komen rumah ke kita untuk dapat lebih information. Nah, saya sudah sampai rumah yang keempat. Saya nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah ini ialah cover sekali teras. Corner punya unit. Rumah ini ada 5 bilik tidur dengan 4 bilik air. Rumah ini sangat besar. Kerana rumah ini ada 2,900 punya grafik. Sangat besar. Jom pergi tengok. Tengok rumah ini sangat besar. Tengok kerana dapat banyak kereta. Jadi, rumah ini sesuai untuk keluarga yang besar. Rumah ini harga bawah RM600,000. Kawan-kawan nak tahu harga rumah ini ke? Kalau nak tahu, boleh PM saya ataupun komen rumah keempat. Kalau awak ya keluarga yang besar, nak cari rumah besar, boleh tengok rumah ini lah. Lagi, kalau nak beli rumah tapi tak tahu nak sediakan dokumen apa, sendiri dapat pinjaman bank ke, macam itu pun boleh PM saya. Saya sudah sedia membantu you cari rumah yang sesuai you punya. Nah, saya sudah sampai rumah yang kelima. Saya nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah ini ialah cover sekali teras. Ada 4 bilik tidur dengan 3 bilik air. Rumah ini dekat Taman Seri Saudara, Kota Tinggi. Jom pergi tengok. Tengok rumah ini memang besar, pun cantik-cantik, sudah renovation punya. Sekarang punya design yang modern.
Bawa kapal satu storeroom, satu bilik tidur, dan satu bilik air. Tingkat 2 dapat 3 bilik tidur, ada 2 bilik air. Kalau nak tahu harga rumah ini, boleh PM atau komen rumah kelima.